Mabit sebelum ini pernah menggemparkan negara dengan mencadangkan wang zakat diagih kepada bukan Islam. Beliau yang dihubungi bagaimanapun mendakwa tidak tahu menahu akan kewujudan kumpulan itu. Aktiviti kumpulan murtad ini nyata menghina kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara seperti yang termaktub dalam perlembagaan negara. Banyak pihak pasti berasa tidak selesa dengan tindakan halus ini yang dilihat bersifat biadab. Menurut Setiausaha Gabungan NGO Malaysia, Jurid Ramli, tindakan mewujudkan kumpulan itu nyata bertujuan menghina agama rasmi negara. Benda ni dah benar-benar berlaku. Benda ni bukan satu kenyataan ataupun bukan satu dakwaan ataupun surat layang. Tak, dah benar-benar berlaku. Ambillah tindakan. Kenapa nanti? Kalau dibiarkan lagi, saya rasa akan beribu-ribu akan masuk lagi di sini. Kumpulan tersebut disifatkan sebagai pengecut dan hanya berani menyatakan hal itu di alam maya. Jurid mendesak pihak berwajib mengambil tindakan segera. Sekiranya dibiarkan, ia dikhawatiri bakal menimbulkan implikasi besar dan mampu menggugat keharmonian antara agama. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Hir Baharul menjelaskan pihaknya sedang memantau aktiviti kumpulan murtad itu. Pihak Majlis Agama Islam juga semua orang sensitif untuk menjaga akidah umat Islam. Kita tak mahu hanya sekadar benda itu diciptakan